Hari tu kawan aku nama Izzat cakap dekat aku dia nak pergi main salji dekat airport. And aku sebagai seorang yang opportunist ambil peluang ni untuk buat satu konten. Sebab dia senang nak dimanipulate, aku bagi dia satu task bila dia pergi kat Jepun. Cari kad travel mana yang paling baik dan berbaloi untuk guna di Jepun. Sama ada kad Wise ataupun kad terbaru daripada Touch and Go, which is Touch and Go Travel Card. So, atas daripada keberkatan Izzat yang baru landing daripada Jepun, hari ni aku dah dapat result dia and aku akan tunjuk dekat korang yang mana satu kad paling perform. And macam video sebelum ni juga, aku akan buat in real life test. Tak ada fake, tak ada bias and 100% pure. Kau akan dapat nombor sama macam aku juga kalau kau test ni sendiri bila kau pergi travel. Okay? So, kita start dulu dengan round yang pertama, which is withdrawal. Untuk test dalam round ni, first kali, apa yang aku akan buat adalah aku akan masukkan RM1,000 dalam setiap kad ni. And then kita akan pergi dekat ATM dan keluarkan RM10,000. Kad mana yang ada balance paling banyak, itu adalah kad paling bagus untuk kau withdraw duit. And aku nak kau take note benda ni, terutamanya pasal withdraw ni. Sebab apa? Sebab dekat negara yang banyak pakai cash, kau akan pergi dekat ATM banyak kali, meaning kau akan withdraw duit banyak kali. So penting untuk kau cari kad mana yang ada exchange rate paling bagus dengan fees paling rendah. Aku bagi tahu kau benda ni sebab masa first time aku pergi Jepun dulu, benda ni tak klik dalam kepala otak aku. Hari last day, masa aku nak balik ke Malaysia, aku tengok receipt, barulah aku sedar aku dah rugi dekat RM200 sebab exchange rate dekat kad aku guna tu sampah gila and fees dia mahal nak mampu. So, sebab aku belajar daripada kesilapan aku, sebab itulah kau tengok video ni sekarang. Tapi aku tak nak bebel kat kau, aku nak tunjuk real result. Tapi sebelum aku tunjuk result ni dekat kau, aku kena beritahu dulu apa perks dua kad ni bila kau withdraw duit. Okay, kita start dengan Wise dulu. Wise, bila kau withdraw duit, Wise ni akan waive withdrawal fee sebanyak 2 kali up to RM1,000 sebulan. Untuk kad Touch and Go pula, dia punya perks lebih kurang je macam Wise. Bezanya, dia cuma bagi 1 kali waive sebulan sekali. Limit dia aku tak tahu berapa sebab Touch and Go tak beritahu dalam dokumen dia. Aku assume dia bagi RM5,000 sekali withdraw sehari. Tapi itu secara general sajalah. Nak tahu lagi, kau kena call Touch and Go. On paper, dua-dua ni nampak macam lebih kurang sama. Pros and cons dia pun lebih kurang sama juga. Tapi macam mana dengan real life punya test? Okay, aku akan tunjuk kau test sebenar bila Izzat withdraw duit RM10,000 daripada ATM. And untuk kali ini dekat Hokkaido, Izzat guna ATM daripada 7-Eleven. And pro tips dekat sini, kalau kau pergi Jepun, ATM 7-Eleven adalah ATM dengan fees paling rendah sekali. So kalau kau nak withdraw duit dekat Jepun, guna ATM ni. Okay? Back to the test, macam aku cakap awal-awal tadi, dalam dua-dua kad ni aku dah masukkan sebanyak RM1,000. And Izzat akan pergi dekat ATM dan keluarkan sebanyak RM10,000. And pada masa dia keluarkan duit tu, exchange rate dekat Google adalah sebanyak RM1 bersamaan 38.01 yen atau RM2.63 per 100 yen. Ni adalah orang panggil mid market exchange rate, which is the true exchange rate tanpa sebarang markup atau tanpa sebarang fees. Ni adalah exchange rate paling betul sekali lah. Untuk kau tahu kad mana paling bagus bila kau nak withdraw duit, senang aja. Kau kena cari kad mana yang ada exchange rate sama atau hampir sama dengan mid market exchange rate tadi. Dan untuk eksperimen kali ni, result dia adalah macam ni. Untuk kad Wise, bila RM10,000 yen ni di withdraw, apa yang aku bayar adalah sebanyak RM267.74 ataupun bersamaan dengan 1.6% markup daripada mid market exchange rate. Aku boleh cakap amount yang dia charge ni not bad at all. Actually, sangat-sangat bagus untuk kad Visa. Tapi benda ni berbeza pula dengan Touch and Go. Okay? So, bila aku withdraw RM10,000 yen daripada Touch and Go, RM10,000 yen yang sama je, apa yang aku kena charge adalah sebanyak RM270.16 ataupun markup sebanyak 2.5% daripada mid market rate. Dan yang paling teruknya, dua-dua amount ni tak ada fee yang dikenakan. Okay, so dekat sini, the better hanyalah dibuat dekat exchange rate saja. Macam kau nampak, exchange rate dekat Wise lagi better daripada dekat Touch and Go. Tapi macam mana pula bila kuota free withdrawal ni habis?
Dekat Wise, kalau lah aku withdraw duit tanpa kuota free withdrawal ni, aku akan di-charge sebanyak RM277.35. Dekat Touch 'n Go, kalau ada fee, kau cuma akan kena fee sebanyak RM10 per withdrawal. So, tambahlah RM10 daripada amount asal tadi, dia akan jadi sebanyak RM280.16. Pattern yang kat Wise ni lagi better daripada kat Touch 'n Go ni, kau akan nampak berulang, tak kira lah amount banyak mana pun kau keluarkan. Okay, RM10,000 ke, RM100,000 ke, RM1,000,000 ke, kat Wise akan sentiasa ada exchange rate yang lagi better daripada Touch 'n Go. Alright, bergerak ke round kedua pula, iaitu beli barang. Kat mana paling jimat kalau kau beli barang dekat kedai. And kita start macam tadi juga, kita nak tengok perks dulu. Untuk Wise, perks yang dia ada bila beli barang adalah tak ada perks. Okay, yang bagus dekat Wise cumalah exchange rate saja. Tapi untuk Touch 'n Go, apa yang dia banggakan dalam website dia atau dekat promo dia adalah 3% cashback. Tapi dekat sini aku rasa macam false advertisement pun ada juga, sebab 3% cashback ni sebenarnya adalah bertingkat atau tier lah. Okay, kalau kau spend RM2 ke atas, cashback yang kau dapat cumalah 0.5% saja. Kalau kau spend RM150 dan ke atas, kau akan dapat cashback sebanyak 1.5%. Dan kalau kau spend RM300 dan ke atas, barulah cashback yang kau dapat tu jadi 3%. Tapi walaupun dia ada cashback, and kalau on paper nampak lagi bagus daripada Wise, macam mana in real life test pula? Okay, so dekat Jepun hari tu, okay, Izzat decide nak beli minuman vitamin C sebab dia rasa macam nak demam. So, bila dia beli ni, harga barang ni adalah sebanyak RM226. Kalau ikut mid market rate, dia adalah sebanyak RM5.97. Kalau kau bayar vitamin C ni pakai kad Wise, harga yang kau akan kena charge adalah sebanyak RM5.98. 1 sen lagi mahal. Tapi kalau kau bayar pakai kad Touch 'n Go Travel tadi, kau cuma akan kena charge sebanyak RM5.95 saja, iaitu 2 sen lagi murah. Sebab apa? Sebab kau akan dapat cashback daripada pembelian kau tadi. Walaupun cashback dia tak banyak, 0.5% saja, tapi ni sebab purchase yang kau buat tu kecil sangat, so cashback dia tak banyak. Tapi kalau kau decide nak beli barang dekat Jepun yang lagi mahal, contohnya macam Onitsuka Tiger, cashback kau obviously akan jadi lagi banyak, even akan mengalahkan exchange rate dekat Wise tadi. Tapi margin dia tak banyak sangat lah. Okay, for the final round, aku nak compare pula perks lain yang kad ni ada, yang boleh bantu kau jimatkan lagi duit kau bila kau nak pergi travel luar negara. Dan aku rasa perks ni pun main peranan penting juga. Kita start dengan Wise dulu, sebab aku rasa benda ni penting. Dekat Wise, dia ada satu function ni, nama dia multi currency account. And multi currency account ni, dia benarkan kau untuk beli mata wang sesuatu negara tu sebelum kau pergi travel. Contohnya, kau nak pergi travel Jepun tahun depan, tapi flight kau lambat lagi. Kau boleh beli duit Jepun dulu masa dia tengah murah sekarang, and then baru fly ke sana. So, in case duit tu naik ke apa tahun depan bila kau nak fly tu, kau dah lock in exchange rate yang murah dekat situ, so kau dah jimat. Touch 'n Go tak boleh buat macam ni, sebab bila kau nak tukar duit dekat Touch 'n Go, kau kena fly dulu ke Jepun, pergi dekat ATM, keluarkan duit, barulah kau dapat duit yen. Okay, and exchange rate dia pun bukanlah bagus sangat nak compare dengan Wise. Tapi bukan semua benda teruk lah, okay, dekat Touch 'n Go ni. Ada satu perks Touch 'n Go yang aku suka, iaitu dia ada Go Plus. Go Plus ni, dia bagi interest kalau kau letak duit dalam Touch 'n Go dalam 3 ke 4% setahun, tak silap aku. Tapi kalau kau tanya betul-betul lah dekat aku, okay, kalau kau nak simpan duit travel, better kau simpan dekat Momo Cash Plus. Okay, dekat Momo Cash Plus bagi kau up to 5%, nak compare dengan Touch 'n Go yang bagi average 3 ke 4% tadi. So, lagi baloi simpan dekat Momo. Okay, anyway, aku rasa tu je lah untuk comparison kali ni. Kalau kau tak ada lagi kad Wise and kau nak apply, aku rasa better kau apply sekarang. Jangan apply 1 ke 2 minggu sebelum kau travel, sebab nanti kad tu akan sampai lambat sebelum kau fly. Alright, so kalau kau nak apply, kau boleh klik link dekat bawah. Okay, kalau kau apply guna link tu, kau akan dapat kad Wise ni secara free sampai ke rumah kau, instead of bayar RM14 untuk beli kad Wise. Okay, so register guna link tu and bantu support channel ni juga. Dan kalau kau rasa video ni membantu, kau boleh like dulu and subscribe channel aku. Okay, aku dah capai 100k subscriber, and in the future aku akan announce something yang interesting, so stay tuned. Aku recommend juga untuk kau tengok macam mana aku urus gaji, so klik kat sini kalau kau berminat. And of course, thank you for watching, and I'll see you in this video.